Permohonan subsidi tambang pengangkutan awam menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor akan dibuka mulai 1 Jun ini membabitkan 50,000 pemohon terawal. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor memaklumkan inisiatif khas itu diperkenalkan bagi membantu meringankan kos pengangkutan awam rakyat susulan tekanan kos sara hidup semasa. Menurutnya, pemohon yang layak akan menerima subsidi tambang sebanyak RM30 sebulan untuk tempoh 6 bulan tertakluk kepada syarat serta kelulusan ditetapkan. Dalam pada itu, orang ramai disarankan membuat persediaan lebih awal memandangkan permohonan dijangka menerima sambutan tinggi. Pengguna boleh memuat turun aplikasi Nine dan melengkapkan proses pengesahan kendiri eKYC sebelum permohonan dibuka secara rasmi. Sebelum ini, Kerajaan Negeri memperkenalkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor membabitkan peruntukan RM131 juta bagi menghadapi kesan krisis geopolitik di Asia Barat.